akan pastikan yang dia tahu betapa kejamnya dunia bisnes ini. Datuk Rahim, orang yang paling saya hormati, Miss Mona. Cuba sedar sikit yang sedang bercakap dengan siapa? Bos, Lasela Group nak take over Erabina. Bos approve kah? Saya dah suruh mereka buat due diligence. Tapi itulah, saya tak sempat nak baca lagi. Tapi tak apa, kalau everything is okay, then kita proceed je. Saya bukan apa, bos. Sekarang ni dekat social media, netizen duk hentam kau-kau company tu. Netizen kata, company tu dah nak lingkup, hutang banyak. Saya faham. Tapi Datuk Rahim sendiri cakap, company tu ada banyak potensi. Saya percaya dengan penilaian Datuk Rahim. Saya bukan risau apa. Risau kecaman tu beralih kat kita pula lah. Kecaman kita mana boleh lari daripada kecaman, Faizal. Sedangkan buat baik, tolong orang susah pun kena kecam. Ini kan pula benda macam ni. Kita hadap je lah. Bos, nak hadap kecaman tu jenuh juga, bos. Faizal, lebih baik kita kena kecam buat baik daripada kena kecam sebab buat video yang tak sen. Alamak. Habis, saya terpaksa delete lah habis video-video saya yang saya joget dulu. Faizal, kalau video engkau joget, siapa nak tengok? Sudahlah kau ni, merepek-repek dah. Apa-apa nanti kau refer balik Datuk Rahim. Ha? Datuk Rahim pula ni dia buat video joget-joget juga. Faizal, bilalah sawak kena tiba dalam flight? Melawak je, bos. Melawak sikit pun takkan tak boleh. Alamak, bos. Ni, bos. Cakap pasal Datuk Rahim, bos dah tahu tak? Tahu apa? Yang Datuk Rahim hantar surat letak jawatan. Apa? Apa tu tak cukup exaggerate lah, bos. Tak cukup energy. Exaggerate lagi. Saya ulang balik, Bos dah tahu ke yang Datuk Rahim hantar surat letak jawatan? Apa? Yang ni baru sampai. Cantik, bos. Bos, saya sampai gerak saya nak lihat.